Untuk projek rintik serta mentor ini, 2 sekolah telah pun dipilih di negeri Selangor, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3 dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 4. Di mana objektifnya adalah untuk mempertingkatkan lagi literasi kesihatan mental agar para pelajar faham terhadap simptom, terhadap gejala, dan PhD telah pun diajar untuk mengenal pasti rakan-rakan sekolah mereka yang mempunyai simptom berkenaan untuk dibantu, dibimbing, dan jika tak dapat dibimbing mereka akan rujuk kepada kaunselor sekolah. Alhamdulillah mereka sangat positif dan dilihat mereka dapat menerima kemahiran yang simple bagaimana mendekati rakan-rakan bermasalah, bagaimana untuk menjawab soalan-soalan berkaitan dengan kesihatan mental. Boleh membantu rakan-rakan menjadi teman dan mengurangkan stigma, dan kita juga dengan harapan ia dapat menjadikan satu komuniti di sekolah yang saling menyokong antara satu sama lain. Harapkan program ini boleh dikembangkan lagi, banyak lagi sekolah di Selangor, dan boleh juga dijadikan satu program di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Green zone, which we learn how to differentiate the stages